Assalamualaikum, dan saya Cikgu Anas dan ni wife saya Yati. Kami kenal ZMA ini melalui kawan kami juga, sekolah yang sama. Dia prefer ZMA lah. First, kami ada 2 orang PB, dan 2 orang PB ni banyak membantulah dalam siapkan projek ini. Walaupun yang menariknya pada ZMA ini adalah design ni lah. Kalau semua orang datang, dia singgah kedai makan sebelah sana, dia akan berhenti kat sini sebab dia offer the design of ZMA nya. It's quite beautiful and dia punya identity ZMA. Pastikan construction itu dia betul-betul kukuh. Itu yang saya dapat faham daripada tukang-tukang sini, orang-orang yang datang. Okay, dan bagus ZMA ini, dia boleh terima cadangan kita dan dia akan repair ataupun dia akan ubah suai mengikut trend sekarang lah. Okay. Untuk 3D dengan real, dia sebiji sama. Kalau lihat sini, mula-mula yang surprise lah, 3D saya warna lain. Lepas tu saya minta PB Shah untuk ubah kepada warna hitam putih, dan dia ubah balik 3D itu. Dia boleh tukar-tukar ikutkan kesesuaian kita lah. Atap sebahana dia tak nampak, dia punya design sangat cantik. Dia tak tahu apa tu. Mak saya datang ke, siapa datang dia akan kata, cantiknya bumbung sebahana. Dia punya lampu tu, countertop tu, dia menarik lah, dia panjang. Kalau kan design-design lain dia pendek dan dia tinggi. Sabar sebab hasilnya lah. Saya recommend pada semua orang untuk memilih ZMA kerana hasil yang cantik. Kualiti barang itu penting, tuan-tuan. Kualiti barang tu sangat-sangat penting. Dan tukang-tukang dipilih ni bukan satu tukang buat semua, tak. Atap orang lain, tas orang lain, cat orang lain, tingkap orang lain, shilling orang lain. Sebab apa tahu? Sebab dia nak jaga quality character yang pakar dalam satu bahagian, bukan lamsam semua. Jadi recommendation saya adalah pilih ZMA untuk kualiti. Yang menarik dalam ZMA ni, ada kata kita nak ubah suatu benda tu, dia okey je, dia tak ada masalah. Kami bagi pada ZMA 10/10. Cakap apa? Akhir kata, bina dengan ZMA ada karakter, ada identiti.